tu ada tracker. Sebab tu dia nak ambil balik. Sebab boleh kesan siapa. Dan benda tu kan ada nombor siri. Bermakna kelulusan MCMC. So, itu video yang pertama. So, polis tu maklum kepada GCC, bagi tahu ada jammer dekat depan rumah. Selang berapa minit, tiba-tiba datang lagi beberapa orang anggota polis. Pakai preman, pakaian biasa. Semasa tu dah terfikir dah. Cepatnya sampai. Cepatlah sampai guys. Kan? Betul tak? Cepat sampai kot. Laju je sampai kan. So, tengok. Kat ni, kita kenal lah. Kita ni pun boleh tahan juga kan. And then, saya bagi tahu dekat pegawai polis, anggota polis tu, saya nak forensik. Ni bukan barang murah ni, barang mahal. Berapa? Duduk ni. Hidup lagi, dia tengah berjalan. Wifi rumah saya masih putus. Dia masih hidup lagi. Dia pakai bateri tau. Ni kualiti tinggi bang, barang ni spek. Orang yang pakar mesti tahu punya. Dia ada tracker maknanya dia memang dia nak ambil balik lah. Nak ambil balik apa dah kena game ni. Forensik boleh tahu siapa lah. Ni barang pun kena ada kelulusan MCMC ni. Nampak guys. Mesti dapat kelulusan daripada MCMC. Ibu, kau tak kenal aku siapa Ibu. So, datang Toyol. Barang ni, saya sebut. Untuk kita tahu siapa pemilik dia, kena buat forensik. Betul tak? Betul tak betul? Guys, kita mesti dah panggil forensik. So, saya bagi tahu, saya minta untuk forensik datang buat pemeriksaan berkenaan dengan barang ni. Supaya kita tahu siapa pemilik dia. Sebab masa tu member saya pun dah bagi tahu dah. Dia kata barang ini, spek tinggi ni, biasanya dipakai oleh tentera, polis dan MCMC. Dan barang ni pula, dia kena ada kelulusan MCMC. Dan barang ini merupakan satu kesalahan besar. Yang mana dia boleh didenda sehingga berapa? Kawan? Siapa tahu? Gamer ni, kalau kena tangkap, berapa denda dia? Berapa hukuman dia? Berapa? Beritahu. Datang Toyol lah. Tubi-tubi Toyol lah. Berapa guys? 500,000. 500,000 guys. 500,000 juta. Barang ni. Okay. So, saya bagi tahu saya nak forensik. Guys. Tunggu. Tak sampai-sampai forensik. Dah ramai dah ni. Polis ramai, pegawai ada datang apa semua. Tiba-tiba datang satu band. Band mana pula? Datang band. Banyaknya Toyol. Sebab dia terus shadow nampak. Kau tengok 2,500 view buat 2,800. Nampak? Nampak tak? Koyak dia orang dengan saya. Dia orang koyak dengan saya. So, tunggu tak ada? So, kita ni nak tahu siapa yang sabotaj internet rumah saya ni. Wifi rumah saya ni. Siapa yang sabotaj. Betul tak? Kita nak siasat, kita nak tahu. Jadi, mana pihak polis dipanggil untuk kita mengenal pasti. Bila dapat buat forensik, dapatlah cat jari. Betul tak? Dapat cat jari dia, tahu siapa. Sebab tracker tu. Sebab member saya bagi tahu, alat tu ada tracker. Sebab tu dia nak ambil balik. Sebab boleh kesan siapa. Dan benda tu kan ada nombor siri. Bermakna kelulusan MCMC. Nampak
So, minta forensik, tunggu. Forensik tak ada.